pagi semua. Hari ini saya akan mengajar korang tentang latihan dan pembangunan, iaitu bab 3 kita dalam pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah saya nak jelaskan tentang kelemahan majikan jika pekerja tidak diberi latihan yang cekap. Kalau korang tahu, latihan itu penting dalam sesuatu majikan jika ada pekerja baru atau pekerja lama yang bekerja dalam sesuatu majikan itu. Poin yang saya ingin jelaskan kepada korang adalah jurang kemahiran. Macam semua pekerja itu tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pekerja yang mereka lakukan, so mereka akan macam kurang peka dalam pekerja yang mereka lakukan dan malas untuk beri lebih tenaga untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. So ia akan membawa impak yang negatif kepada majikan itu. Terus kedua kita pada hari ini adalah kepentingan induksi. Poin yang saya akan ceritakan kepada korang adalah pelarian lancar, iaitu pekerja baru lebih memahami objektif organisasi jika pekerja baru itu masuk, majikan memberi latihan dan penerangan yang baik dan jelas. So setiap majikan perlu memberi latihan dan penjelasan yang sangat cekap untuk pekerja baru supaya mereka boleh dapat bekerja dengan lebih selesa dan semangat yang tinggi. Okey, ada apa-apa soalan? Ya. Kalau pekerja tak ada hubungan yang baik, macam mana? So mereka akan membawa konflik dan membawa pergaduhan antara pekerja. So matlamat organisasi makin susah untuk capai dan memberi impak yang buruk kepada organisasi lah. Saya ingatkan korang that you guys will having a quiz next week. So you guys better do revision on bab 3 latihan pembangunan. And good luck everyone. Thank you. Korang faham tak pasal objektif latihan? Entahlah, aku pun tak faham sangat. Ya, dulu aku pun tak faham. Mungkin sikit lagi tahu? ACT? Ya. Yang objektif latihan tu kau faham tak? Yang cuaca tu? Ya. Saya faham. Boleh kau ajarkan kami tak? Boleh, tak masalah. Saya bagi tahu tentang apa akan berlaku jika sesebuah organisasi tidak memberi pelatihan kepada pekerjanya. So antaranya, jika sesebuah organisasi memberi latihan yang efektif untuk pekerja, pekerja dapat memastikan mengikut undang-undang dan peraturan organisasi. Hal ini dapat mengelakkan kesilapan ataupun kerosakan yang berlaku dalam sesebuah organisasi. So korang, apa korang yang pendapat tentang bab ni? Aku faham dengan pendapat cikgu tadi itu. Dengan latihan mencukupi, bekerja dapat meningkatkan kemahiran dan kekal dikemaskini dalam rank semasa. Apa pandangan kau, Bu? Pada pendapat saya, kepuasan pekerja. Sediakan latihan menunjukkan pekerja bahawa mereka dapat dihargai dan juga dapat meningkatkan semangat kerja dan kepuasan kerja. Macam tu yang aku faham pula pasal peningkatan produktiviti. Bila pekerja tu lagi cekap, lepas tu dia lagi berprestasi tinggi dalam menghasilkan produk yang lagi elok lah. So rasanya ini jalan penting untuk quiz yang akan keluar nanti. So good luck guys, all the best for your quiz.